Barang baik lah. Tak ada barang dah hasil lah. Dia ada barang baik. baru jadi. Barang baik. Macam mana? Semangat sangat nak koyak beg tu. Kenapa? Putus. Ini karakter. VIP. Tycoon. Sebetulnya dia bawa dunia kereta. Kereta. Dia bawa area life. Dah kaya ni. Dia dapat seal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni aku ada dekat tempat Enforce. Jadi petang ni ada 2 event. Satu event launching LS2, satu lagi event launching motor. Katanya ada banyak motor malam ni nak launch. So Betul. macam mana? Okey tak okey? Kongsi. Oi. Wah, rasuah. Ini bukan rasuah. Wah, Ini bukan. cabutan betul. Oh. Ada juga. Alamak. Jom kita tengok apa yang ada dekat dalam ni. Mari, jom. So kita dah masuk dalam. Ini macam event private sikit lah. Betul. Betul So kita akan ada LS2 media launch. Nampak helmet? Tu. Sekarang ni tengah launch glove baru iaitu Chucky Evo. Okay, so itu dia harga untuk glove terbaru daripada LS2, Chucky Evo dan Dart2 Evo. Bawah RM100 dapat kualiti yang baik. Kejap lagi kita tengok lebih dekat lagi. So kita nak launch pula ni kasut riding Torrent Boots daripada LS2. Sekarang ni tengah demo kasut, nampak tu. Cara depa testing kasut, nampak tak depan tu. Bending test 210,000 kali. Tak pedih ke kaki tu? Ui. Nampak tak fleksibel? Fleksibel tu. Oh, yang ni waterproof testing. Nampak? Waterproof testing. Memang nice lah. Memang nice. And this one is also a waterproof testing, but this one we how do you say? Like for example, for the checker or for the current, we have the waterproof. So in the whole production, waterproof gang, nampak every tak? single boot we'll test it. Every single boot. Waterproof membranes. And we'll test it every single one. So itu colour hijau, nampak tak? LS2 Torrent waterproof boots. Oh, ini lawa geng. Ini lawa. Nampak kan? Dia ada quick release lacing system. So senang nak buka dan pasang kasut ni. Lepas tu dia ada lace smart pocket dekat atas tu. Yang ni dia punya tapak, baru boleh masuk off-road. Uish, 3 colour geng. Ada 3 colour, black, green dan got light green. So the price. Boleh beli guys. Harga murmur daripada LS2. So ini kasut dia, nampak tak? Kita dah dapat dekat tangan ni. Okay. Lebih detail dekat kasut ni. Ini yang poket tadi. Ni ada poket tu. Boleh simpan dia punya lacing tu. So dalam lembut tak? Dalam lembut. Macam fit dia. Baik lah. Saiz 30 apa tadi? 39 sampai 46. 39-46. So dia punya tapak, tengok tapak sikit. Dia punya tapak nampak macam untuk off-road lah. Dual purpose lah kan. Waterproof Waterproof. Nampak? Boleh simpan terus Okay, so sekarang ni handmade launching daripada LS2 open face. Menarik juga dia punya design tu. So yang tu hitam, lepas tu ada 2 corak design tu. Ini mesti murah harga dia ni. So dia datang dengan double visor. Okay, itu semua harga untuk model-model terbaru daripada LS2. Bermula dengan glove RM89, Chucky Evo 99, Torrent 369, X-Train punya jaket 3599 dan juga helmet open face bermula daripada 388 sampai 399, ikut plain ataupun design lah. Okay, so yang ni 5 produk daripada LS2 yang terbaru. So apa macam?
Boleh beli. Boleh beli ke? Tara boleh? Boleh beli. Boleh beli. Kalau hitam tu lawa. So kejap lagi kita tengok lebih detail apa yang ada dekat helmet ataupun barang-barang LS2 ni lah. Okey, jadi kita tunjuk detail sikit. Kita nak try glove baru LS2 double SL. So biasanya aku pakai SL, so yang kita try double SL. Ada agak besar sikit lah, tapi okey. Dia ada padding dekat atas ni. So dekat sini pun ada padding. Dekat sini dia punya grip, dia punya quality material dia okey, ngam, cun. Okey, so ini dia punya kasut lah. Okey, yang tadi kita dah tunjuk dah colour hijau. So yang ni colour merah. Nampak dia punya tapak cantik kan. Ini dia. So belakang ni dia ada reflector. So depan ni waterproof 24 hours testing waterproof. Nanti ada rezeki kita try. Okey, so ini jaket terbaru Extreme tadi tu. Wih, betul-betul mesh, nampak tak? Betul-betul mesh. Berlubang guys. Berlubang guys. So ini dia ada padding. So ini dia padding dekat bahagian dada. Memang nampak macam inner punya jaket tau. Woi, bukti mesh nampak tu. Asap sikit bang, asap. Asap sikit. Asap. So sini boleh adjust bahagian pinggang. Macam inner jacket tu. Kan? Macam inner jacket. Boleh pakai main go-kart. Main go-kart lah. Ini ada model kita tunjuk. Itu belakang dia. Ui, tumbuk tu. Okey, so jom kita tengok helmet pula. Okey, so ini helmet terbaru daripada LS2. Yang ni size SL. Dia ada size double XS sampai 4SL. Paling besar 4XL. So ini kepala besar memang sudah pakai lah. Alright, so dia datang dengan double visor. Nampak tak? Memang cantik, cun. So dia punya adjust dekat sini. Turun naik dekat sini. Okay, untuk SL size 61, 62. Padding dalam dia lembut. Extra comfort, breathable, hypoallergenic eyeglass fit system. So yang ni yang plain punya version. Bukan. Salah. So yang ini design punya version lah. Okey. Ini colour pink. Dia ada banyak design tadi. Ada berapa design bang tadi? Banyak. Ada banyak. Dia sesuai untuk yang pakai eyeglasses. Ini dia. Untuk size L, size 59 sampai 60. Okey, ini colour pink. Ini dia punya ventilation dekat bahagian atas ni. Satu dekat bahagian atas besar, belakang dia ada satu besar. Okey, dia straight flow daripada depan sampai belakang. Itu saja dia punya ventilation. Okey, so yang ini adalah Chucky Evo RM99. Yang ini kali hitam dia satu je lah. Okey. Yang ini dia more comfort lagi dan more mesh. Nampak tak lubang-lubang dekat atas tu? Dia lagi banyak daripada yang sini tu. Daripada yang Dart 2 Evo ni dia lagi banyak. So ini lebih tebal lah. Okey. Ini sedap, memang lawa. Dia punya padding atas ni pun tebal, nampak tak? Tebal dan keras. Tapi bila pakai dekat dalam ni dia tak rasa dia punya keras kat luar tu. Okey, yang itu saja 5 produk yang dilancarkan oleh LS2 hari ini sempena dengan CNY. Jadi harga yang reasonable lah aku boleh katakan. So kita jumpa lagi di next video. Petang ni video lain, kita jumpa di next. Okey. Assalamualaikum, bye bye, ciao.